daripada aspek soal memahami tentang konsep takdir, dan kita membentuk jiwa-jiwa yang lebih memahami dan lebih mudah menerima. Jadi kalau kita bincang banyak pun tentang soal takdir, soal redha dan sebagainya kan, aspek yang paling penting dan paling utama, langkah paling utama, pertama lah untuk kita nak menjadi jiwa hamba yang menerima ni adalah kita kena apa? Kita kena ada seni ataupun kita kena ada kemampuan untuk bersyukur. Itu adalah langkah yang paling utama lah. Kerana ketika mana kita mampu bersyukur, pastinya kita akan mampu untuk menerima, mampu untuk memahami, mampu untuk menjadi hamba yang lebih accepting lah, orang kata. Dia mampu menyerahkan segala urusan hidup dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia memahami bahawa dia hanyalah, ataupun kita memahami bahawa kita adalah seorang hamba Allah yang tak ada kemampuan, yang lemah, yang hina, yang hanya 100% bergantung harap kepada kudrat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsilah pagi ni satu ayat yang mana yang seringlah kita lazimi. Ini biasalah, kita daripada kecil pun dah dengar kan. Apabila tentang syukur je, selalunya kita akan dihidangkan ataupun kita akan dibacakan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menariknya kalau ayat ni kita tengok, Allah menggunakan perkataan la in syakartum kan, la azidannakum. So kat sini ni la tu dia bukan la nafi, tapi sebaliknya Allah gunakan la taukid. So la taukid bertemu dengan in tu, in pun taukid ke. So dua lafaz taukid ni adalah lafaz penguat ataupun lafaz sumpah lah. Bila Allah gunakan lafaz-lafaz taukid ni, maksudnya ada satu penegasan yang perlu kita bagi perhatian kat situ lah. Tapi kat sini bukan Allah guna satu, malah dua la in kan. So dua perkataan taukid, dua lafaz taukid kat sini yang memberi maksud ataupun memberi makna ianya sesuatu yang sangat-sangat besar dan sesuatu besar keutamaan ataupun perhatian yang kita perlu berikan pada perkataan ataupun yang konteks yang datang selepas daripada dua lafaz tadi tu. So apa yang datang seterusnya adalah syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. So kat sini jelas Allah kata kalaulah kita bersyukur, Allah suruh demi sesungguhnya. So dua lafaz taukid kat situ kan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah je nikmat. Apa yang kita kena buat? Kita kena bersyukur je. So bersyukur ni bukanlah maksudnya ketika mana kita dapat rezeki, kita dapat bonus, kita dapat hadiah. Tapi bersyukur ni dalam keadaan segala konteks kehidupan. Sebab tu demi sesungguhnya jika kamu bersyukur. Kalaulah waktu senang saja kita bersyukur, dia tak datanglah dalam konteks ayat yang macam ni. Tapi maksudnya dalam setiap keadaan, dalam setiap urusan, macam mana keadaan kita untuk mampu bersyukur. Sebab tu ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya, hal itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. So kat sini dalam konteks hadis Nabi tadi, jelas menunjukkan bahawa hal keadaan kita orang mukmin ni, maksudnya kalaulah kita berkeinginan nak jadi ataupun sampai ke status mukmin lah, yang mana kita tahu mukmin ni banyak ganjaran dia kan, di syurga sebagainya, maka kita kena belajar untuk bersyukur. Dan ketika mana ditimpa ujian, kita kena mampu untuk bersabar dan kita bersyukur pula. Sebabnya ketika mana setiap ujian tu yang datang, dia tak pasti Allah sengaja ke, Allah sia-sia ke, ataupun saya sukalah ayat Tok Guru saya, bukanlah Allah sengaja buat dalam keadaan ngigau-ngigau. Maksudnya bukan. Dia maksudnya takdir yang berlaku atas kita tu adalah urusan yang telah ditetapkan dan pastinya akan ada kebaikan dan hikmah. Sebab tu kita kena
faham konsep yang saya dah explain sebelum ni, dan ia membawa kepada hari ni lah. Aspek yang pertama kita kena laksanakan adalah kita kena bersyukur. Jadi ayat ni tadi simple je. Allah kata kalau kamu bersyukur pertama nikmat. As simple as that lah. Tapi dia datang pula ayat seterusnya tu. Walain kafartum. Samalah tadi. Demi sesungguhnya ayat penaukid, ayat taukid. Dua lafaz taukid kat situ. Inna azabi lasyadid. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amat pedih. Ni yang menarik konteks kalau kita tengok daripada dua gabungan ayat ni. Tadi as simple as kita bersyukur Allah tambah nikmat, tapi datangnya suruhan yang kedua ni, kalau kita kufur, dia terus, dia tak adalah aku kurangkan nikmat ke apa ke. Ni alhamdulillah tengok, syukur kan ni, nampak awan kapet kat sebelah kanan ni. Okey. Jadi dia kabus lah, dia sebenarnya kabus. Sebab kita tempat tinggi. Awan tu pun terbentuk oleh kabus ke, molekul air. Okey. Jadi kalau kamu kufur terus, dia punya hukuman itu terus azab yang pedih kan. Daripada kita bersyukur, kalau bersyukur Allah tambah nikmat, kalau tak bersyukur kufur je. Terus azab yang pedih. Bukanlah patutnya kalau kita tengok ayat ni, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat, kalau kamu tak bersyukur okey aku tariklah nikmat ke ataupun aku tak bagilah apa-apa kan. Tak. Tapi Allah kata kalau kamu tak bersyukur, nescaya azab amatlah pedih. Sebab apa? Sebab apa sangat kontra terhadap balasan Allah terhadap dua sikap kita ni. Satu, kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmat. Kalau kita kufur, Allah beri azab yang pedih. Dia datang disebabkan konsep syukur ni adalah sebab tu kita kena faham yang konteks yang sebelum ni tu, qadratullah, sunnatullah, syariatullah. Sebab dia termasuk dalam apa yang berlaku dalam seharian kita ni. Kita boleh bangun pagi tadi, kita ucap alhamdulillah tak. Kita boleh bernafas lagi hari ni, kita ucap alhamdulillah tak. Kita bangun pagi ni, anak-anak kita masih ada. Kita bangun pagi ni, mak ayah kita masih ada. Kita bangun pagi ni, kita masih sihat walafiat. Kita bangun pagi ni, kita masih ada lah kan nikmat-nikmat. Jantung kita masih berfungsi, kaki kita masih berfungsi, tangan kita masih berfungsi dan sebagainya. Jadi sebabnya konteks syukur ni dia bukan sekadar orang kata suka-suka, tapi dia melibatkan urusan tauhid kita, urusan akidah kita. Ketika mana kita tak bersyukur tu, contoh kita tersepak, kita jalan-jalan kaki tersepak batu, kita mencarut ke, kita maki ke, kita marah ke, maka kita sedang marah kat siapa tu? Tu yang kita kena fikir tu. Kita marah kat batu tu ke, ataupun kita marah dekat sesuatu kuasa yang memberi takdir bahawa kita tersepak batu tu. Sesuatu kuasa yang meletakkan batu tu di situ. Sesuatu kuasa yang meletakkan takdir kita berjalan dan sepak batu tu. Jadi dia bukanlah sesimpel yang kita fikirkan urusan kita dengan batu tu je, tapi dia melibatkan urusan satu kuasa yang telah menetapkan takdir kita tu. Jadi urusan syukur ni adalah urusan tentang akidah. Jadi kalau kita boleh tengok bagaimana kita nak mengukur, menjadi salah satu tanda aras untuk kita mengukur kekuatan iman kita, kejelasan tauhid kita adalah dengan kemampuan kita untuk bersyukur dan bersabar. Saya kongsikan lagi pula satu hadis Nabi yang mana saya tak ingat dia punya qaul tu, tapi dia punya mafhum adalah sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Macam tadi dah. Maksud pukulan yang pertama tu adalah ketika mana kita tersepak batu tu, kita marah dulu ke kita sabar dulu. Ketika mana kita nak marah kat isteri kita marah dulu ke kita tahan dulu. Kalau kita marah dulu, lepas tu baru sabar. Tu sebenarnya bukan sabar. Sabar tu maksud Nabi, pada konteks Nabi adalah sabar itu adalah pukulan yang pertama. Maksudnya once kita kena hit dia, kita sabar dulu. Tu maksud dia lah. Itu konteks sabar. Jadi bersyukur tadi tu, balik pada konteks bersyukur tadi. So kita nak mengukur kekuatan iman kita tu adalah kemampuan kita untuk bersyukur dan bersabar lah. Dan akhirnya ketika mana kita mampu bersyukur tadi, kita akan melihat ataupun sudut pandang kita terhadap dunia ni akan sedikit berbeza. Paradigm kita tu akan berubah. Kita akan mula rasa tenang, kita akan mula rasa keindahan, berbanding orang yang tadi tu, satu pihak yang dia sering merumut, dia sering tak bersyukur, dia sering
menyalahkan orang lain, dia gagal untuk melihat kelemahan diri dia. Dua konteks orang yang berbeza ni, dia punya paradigm terhadap dunia tu akan berbeza. Sedangkan seseorang itu tadi tu, dia tipu susah macam mana pun, dia mampu hidup bahagia. Sebab ketenangan tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rezeki dan harta yang paling mahal sebenarnya. Sebab tu kita tengok orang yang kaya jutaan ringgit kan, bilion. Even kalau kita tengok almarhum sebut nama lah. Tapi maksudnya dia meninggal tu, harta dia tu sampai ke kat 10 tahun. Fight dengan mak mentua, dengan mak tirinya, dengan anak beranak. Fight harta tu. Jadi buat apalah gunanya harta yang kita susah payah cari, akhirnya memperorak-perandakan keluarga yang kita nak bina tu. Itulah konteks saya. Maksudnya kekayaan yang sebenar tu bukan pada nilai wang ringgit, tapi adalah ketenangan, kebahagiaan, kerahmatan daripada Allah, rasa kasih dan sayang. Balik rumah penat-penat tengok isteri, tengok anak-anak, rasa bahagia. Ada orang balik rumah tengok anak isteri serabut. Sebab tu time PKP banyak yang cerai. Sebab sebelum ni urusan kerja, keluar pagi balik petang kan, tidur balik malam. Tapi bila PKP semua kena hambat duk satu rumah tu, duk adab masing-masing kan. Sebab tu itu ujian-ujian lah. Semoga kita terhindar. Dan tadi balik kepada konteks, kita semua kena belajar untuk bersyukur, dan akhirnya kita mampu untuk redha kepada apa pun takdir yang berlaku ke atas kita. Bukanlah kita ni jadi orang kata sampai kena pijak kepala, taklah. Tapi tadi tu, dia sabar dulu, dia redha dulu, dia berstrategi untuk membalas pukulan tadi ke dan sebagainya. Tapi yang penting tadi adalah sabar dulu, supaya pemikiran ataupun tindakan yang diambil adalah rasional, bukan berdasarkan emosi. Sebab apa kita kena redha? Sebab ayat Allah pada surah An-Nur tak salah saya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. So Allah seru kepada orang yang spesifik, khusus jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Sebab kaedah secara fitrahnya nafsu kita tu amarah. Tapi ketika mana seseorang tadi tu dia telah melepasi konsep yang kita dah explain sebelum ni, dan dia mampu bersyukur, dia redha, dia mampu merendahkan ataupun melunturkan nafsu dia yang bersifat amarah tadi menjadi mutmainnah. Itu bukan senang lah. Jiwa-jiwa yang amarah tadi tu mampu bertukar menjadi mutmainnah, ialah satu pangkat yang dipandang tinggi oleh di sisi Allah. Sebab tu Allah seru, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang jiwa-jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan aku redha kepada kamu. Sebab itu kita bayangkan anak-anak kita kalau berlari-lari kat kita kan, kita pergi ambil kat sekolah ke kat tadika ke, dalam keadaan ini saya selalu bayangkan lah kalau baca ayat tu kan, macam kita lari dalam, kita kembali kepada Allah tu dalam kita berlari-lari kembali ke pangkuan dan kapan dia. Macam mana kita kembali ke pangkuan dan kapan mak ayah kita. Sebab tu pentingnya untuk kita latih, train nafsu yang amarah tadi menjadi, sehingga mampu menjadi mutmainnah. Sebab ia satu anugerah dan satu pangkat tinggi yang dipandang di sisi Allah, yang akhirnya kita diiktiraf menjadi hamba dia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira ketika mana turun surah Isra. Sebab Allah, Nabi kata apa? Nabi kata aku telah diiktiraf menjadi ya ibadi. Allah seru pada Nabi Muhammad kan, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Happy sungguh Nabi ketika mana sampai turun wahyu pada surah Al-Isra. Wallahu a'lam. Semoga akhirnya kita ini mampu bersyukur dan jiwa-jiwa kita ini menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Wallahu a'lam. Family royal yang Britain kan, Putera Charles semua tu selalu memang dia akan datang cuti kat sini kan, kalau untuk musim sama dan sebagainya. Lagi yang famous macam artis Hollywood yang selalu datang sini, macam Anna Hathaway. Lepas tu yang kalau billionaire yang apa tu, bekas pemilik Chelsea sebelum ni, Roman Abramovich tu pun, ini memang kadang-kadang dia orang ada chalet juga kat sini. Macam tu lah. Maksudnya memang tumpuan tempat-tempat untuk dia orang healing lah kat sini. Kemudian J-Start ni menariknya, dia walaupun dia memang tempat tumpuan hartawan kan, tapi dia mesti kekal. Memang menarik dia, antaranya adalah kalau pernah tengok dalam gambar,
dia punya kedai-kedai mewah, dia butik-butik kan, macam LV apa semua tu, dia stand alone. Dia macam rumah-rumah kayu, kedai-kedai tu LV satu, tu antara keunikan lah di G-Slide.